Sanusi serang Bersatu secara terbuka. Ini bukan lagi kerjasama, ini adalah perebutan kuasa. Baru-baru ini dalam Muktamar PAS, Sanusi ada buat kenyataan yang jelas menyasarkan Bersatu. Pertama, dia kata tak semestinya calon Perdana Menteri untuk pembangkang datang daripada Bersatu. Katanya PAS juga ada pemimpin yang layak. Kemudian dia tambah, semasa Bersatu jadi kerajaan, mereka tak bantu PAS pun. Tak cukup kuat nak tarik undi, tak cukup beri ruang. Nada dia ni bukanlah sekadar beri pandangan, tetapi lebih untuk menyerang. Yes, definitely. Kita tahu ini bukanlah kali pertama Sanusi buat kenyataan yang macam ni. Setiap kali ada ruang, dia tonjolkan kekuatan PAS dan ketepikan peranan Bersatu. Apa maksudnya? Maksudnya PAS sekarang ni sedang uji persepsi awam. Mereka nak lihat sejauh mana pengaruh mereka sebenarnya lebih besar daripada Bersatu dalam Perikatan Nasional. Dan buat masa ini dari segi kerusi, kita tahu pengaruh akar umbi dan momentum politik PAS memang mendahului. Apa kesan kepada Perikatan Nasional? Kenyataan Sanusi ini seolah-olah melemahkan imej PN sebagai gabungan yang stabil. Jika pemimpin utama pun sendiri mula buka pekung rakan mereka, rakyat akan nampak ini bukanlah gabungan yang bersedia untuk memimpin negara, tetapi gabungan yang masih bergaduh soal siapa yang nak jadi nombor satu. Kesannya, undi Melayu boleh pecah dua, pengundi atas pagar akan menjauh dan musuh politik akan ambil peluang. Sanusi mungkin cuba untuk naikkan imej PAS, tapi bila caranya adalah dengan menyerang rakan sendiri, ia menunjukkan PAS bukan lagi rakan strategik, tetapi pesaing dalam gabungan sendiri. Kalaulah ini berterusan, sukar untuk rakyat percaya mereka mampu tadbir negara. Kalau sesama sendiri pun tak boleh nak sepakat, macam mana nak yakinkan pengundi bahawa mereka boleh urus negara dengan baik?